Siapa yang memerdekakan tanah Melayu tahun 1980? Kenapa masa kita merdeka tahun 1957? Kemerdekaan kita capai adalah tahun 1980. 57 tu kita tak dapat apa pun. Syarikat British, ekonomi British, bank British, kapal pelabuhan British, lombok tanah, semua milik British. Kita merdeka tahun 57 hanya kerana British tak mahu tanggung lagi pentadbiran yang merugikan. Itu maksud merdeka 57. Dan saya ingat Datuk Wan itu betul katakan kita tak merdeka. Merdeka 57 ini adalah merdeka acuan British. Tapi sejarah kita berhenti sampai 57. Siapa yang memerdekakan tanah Melayu tahun 1980? Yang merampas syarikat-syarikat British yang kaya ni siapa? Tun Mahathir Mohamad. Dia yang melancarkan tindakan rampas Sime Darby, memilik negara kan, dia kemudian memperkenalkan dasar pandang ke timur kerana bergaduh dengan British pada masa itu. Masa itulah kita merdeka yang sebenarnya. Ekonomi kita dapat balik oleh pemerintah kita. Tahun 57 merdeka dalam kertas, atas kertas. Apa yang diberi oleh British? British tak mau ambil dah. Beri je. Apa dia? Kos pentadbiran sebuah negara yang ekonomi dikawal oleh penjajah sampai tahun 80-an. Sejarah kita nak cerita benda macam tu. Saya kadang-kadang cerita ni rasa nak keluar aurat nak beritahu anda bahawa ini adalah sejarah besar yang anda kena faham, anda kena tahu sebagai masyarakat. Bukan untuk menyalahkan sejarah, untuk mengetahui bahawa penjajah itu memang macam tu.